Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita dekat mana? Dekat Sungai Buloh. Hari ni saya tak ada kerja. Saya pun free. Kerja saya semua dah settle, alhamdulillah. Sekarang ni kita ada dekat tempat ni, gelanggang latihan silat. Ni saya punya kereta. Yang ni rahsia. Apa yang saya nak beritahu hari ni, tool-tool apa yang saya nak sembangkan untuk hari ni lah. Tool-tool yang wajib saya bawa bila orang panggil troubleshoot ataupun panggil repair dia punya DB dekat rumah lah. Tool dia macam biasa lah. Saya akan bawa kasut. Kasut ni saya akan pakai. Kasut ni pun dia sedikit sebanyak saya tak pernah test lagi. Selalu kalau kasut saya akan test, saya pakai kasut ni. Lepas tu saya test pegang current live. Kalau saya pegang current live tu, yang apa, live, kabel live yang ada current lah, yang ada current, kalau letak test pen menyala. Saya pakai kasut ni. Selalunya saya test, saya akan pakai kasut ni. Lepas tu saya sentuh kabel live dekat DB, direct DB ya. Dekat situ saya akan sentuh sekejap, sedetik, 2 detik macam tu je. Tengok ada rasa current tak. Kalau ada rasa current, saya tak pakai kasut ni lah. Tapi kasut ni saya dah test. Saya pakai kasut ni. Lepas tu saya pegang current. Pegang 240 macam biasa, 240 volt macam biasa. So tak ada apa-apa terkena renjatan. Lepas tu saya suruh kawan saya letak test pen dekat saya punya kulit. Test pen tu pun ada nyala, terang lampu dia. So kasut ni pun penting lah bagi saya untuk safety. Macam DB terbakar, soket plug terbakar tu, hati-hati. Kasut ni saya akan pakai lah. Kalau untuk dalam rumah, saya akan minta izin dululah dekat owner sama ada boleh tak saya nak bawa kasut ni, nak pakai kasut dalam rumah ataupun tak. Itu pun tengok kepada keselamatan kita lah. Selain tu, ini yang saya cerita ni, ini adalah saya punya tools ataupun saya punya equipment yang kalau step 1, kalau orang cakap level 1 punya repair ataupun level 1 punya troubleshoot. First kali saya standby lah. Ini backup. Yang ni kalau tempat-tempat besar tu, saya akan pakai Milwaukee ni. Impact driver. Yang paling penting sekali, mula-mula saya akan pastikan DB tu sama ada DB ataupun soket sama ada power atau tak. Saya akan guna yang ni lah. Untuk barang ni dia ada laser tau. Dia ada laser dekat sini. Kalau kita perasan, dia ada laser. Laser ni dia boleh detect suhu lah. Dia boleh detect suhu. Contoh kalau macam sekarang ni, suhu ni. So suhu dia 38 ni agak panas jugalah. Agak panas, agak bahang juga. Selain benda ni pun saya suka juga. Selain benda ni sebagai untuk ambil suhu, saya juga guna benda ni untuk test kabel tu ada current ataupun tak ada, ataupun soket plug tu ada current ataupun tak ada current. So inilah dia boleh voltage detector. Ni memang dalam juga, dalam dinding pun dia boleh detect sekali benda ni. Ni benda ni kalau kat kedai 250 lah yang original punya, ataupun 100 lebih lah original punya. Biasa 250 ke atas. Ini brand apa benda tak, Lentul ni. Lagi selain test pen, kegunaan dia ni macam test pen juga. Test pen ni dia voltage. Test pen ni dia untuk detect voltage. Dan yang ni, yang dan Fluke T150 ni dia untuk tengok voltage tu sama ada ataupun tak lagi lah, walaupun kita dah tutup voltage tu.
Buat wiring. Buat troubleshoot bang. Troubleshoot dulu. Lepas tu kalau wiring baru lah lepas tu wiring. Tapi apa boleh buat wiring lah? Boleh. Ni apa-apa pun saya troubleshoot dulu lah. Biasanya. Jadi tu buat. Ya. Tengoklah apa problem ni. Kena tengok apa problem dulu. Biasa saya akan tengok apa saya pergi rumah tu tengok apa problem dia. Kalau problem dia macam benda-benda alah ni, tukar on the spot lah. Kalau problem dia benda lain yang memang saya tak boleh nak selamatkan, saya memang balik rumah buat quotation dulu lah. Macam tu, sebab dia ada cost dia nak kena. Kalau buat on the spot belum tentu dia boleh bayar. Takut terkejut pula tuan rumah. Itu saya buat dekat rumah kat Seri Tamas, apartment. Dia bukan apartment bang, dia macam rumah tinggi. Satu level tu rumah dia je. Satu level tu rumah dia je. Kiranya bangunan tinggi-tinggi tu, satu level tu rumah dia. Tak tahu rumah penthouse ke macam penthouse ke. Okey. Yang tu 3,000 lebih. Tapi semua kena okey lah, semua barang-barang kena beli sendiri lah. Lampu kita kena cari. Yang masih abang beli ke owner beli? Kalau owner tu beli atau okey kurang sikit lah. Yang 3,000 lebih. Yang 3,000 tu kita beli semua, dia tak tahu. Tapi bagi saya okey lah. Bukanlah okey maksudnya 3,000 lebih. Memang DB dia memang teruk gila bang. DB dia sampai neutral abang tahu. Kabel neutral dia putus. Bila kabel neutral putus, memang tak ada voltage yang nak keluar. Memang semua jadi over lah. Dia ada dalam tu, dia main. Dia main dalam tu. Dia tak ada nak macam keluar macam exhaust macam tu lah. Baik bang. Ambil video jap. Okay. Tadi kawan saya, dia datang, dia tengok saya ada kat sini, lepas tu dia pun lepak. Okey, untuk Float T150 ni saya suka bawa sebab dia ringan. Lagi satu, dia boleh detect. Dia macam kita tak perlulah bawa multimeter ataupun clammeter. Dia yang ni dia kecil, and then dia senang bawa ke mana-mana. Dan dekat sini, dekat depan ni, depan ni kita boleh cocok dekat soket plug untuk kita masukkan kita masukkan dia punya ni prop ni. Dia punya prop. Okey, dia punya prop pula dalam ni ada besi. Okey, yang ni kita boleh buka. Yang ni kita boleh buka. Ketat lah. Nanti hilang lah ni. Benda ni memang suka hilang lah. Yang ni nasib baik saya jumpa balik. Tengah sapu-sapu dalam kereta, jumpa balik. Okey, yang ni antara bahan antara gadget ataupun device yang selalu saya guna untuk troubleshoot. Okey, yang ni adalah voltage tester ataupun voltage tester T150. Okey, brand Float. Okey, tadi tu clean tool. Okey, untuk tempat yang sempit ataupun tempat yang tak memerlukan daya yang kuat untuk ikat skru, saya akan pakai inilah. Yang ni pun saya bawa juga untuk tempat sempit. Dan untuk yang ni berbeza dengan yang ni. Yang ni dia kuat, yang ni dia tak kuat. Dia cuma soft-soft macam tu, tapi dia boleh harap lah dekat. Dia kuat juga ni, memang kuat juga. Okey, yang paling penting sekali saya akan bawa lampu. Okey, lampu macam ni nampak je simple, tapi dia boleh tahan 10 jam. 10 jam. Lampu dia jenis, bukan lampu jenis area dia jenis fokus. Dia fokus lampu ni. And then yang akhir sekali, tool yang saya suka bawa, okey, benda ni lah. Okey, saya ada je brand lain. Okey, cuma saya suka pakai brand ni sebab dia ada voltage, dia ada indikator. Indikator dia kalau voltage terlebih, kalau neutral tak ada, dia warna merah. Macam tu lah. Sebab tu saya suka pakai high voltage ni walaupun dia murah. Okay, yang satu lagi tu adalah dalam satu lagi tu, itu stage 2 punya troubleshoot baru saya bawa. Ini baru stage 1. Stage 1 ni saya akan bawa benda-benda macam ni je. Okey. Ini adalah screwdriver. Ini insulated punya, ada penebat. Okey, kita kena pakai yang ada penebat ni lah. Kita jangan pakai yang screwdriver yang tak ada penebat tu. Nanti bahaya bahaya. Keselamatan tu kena jaga. Okey, last sekali kita ada cutter. Kita akan bawa cutter. Kita akan bawa gunting. Gunting ni brand SATA. Kita ada brand SATA lah. Lepas tu pisau. Okey, ni pisau pun brand SATA, berat lah. So
Okey, yang selalu yang saya pakai kalau saya nak potong wire ke, nak ni apa ke wire, nak skip wire, saya akan pakai ni lah, brand Tough Build. Okey, yang ni dia sesuai untuk fitting. So saya standby juga sebab dia ada kata dia ada skip wire, dia ada macam function macam plier. Okey, kadang-kadang saya tak pakai yang ini, saya akan pakai yang ini, band long nose. Okey, band long nose ni sebab dia bengkok dekat depan, so saya nak ambil apa-apa ataupun nak gerakkan apa-apa senang. Okey, so saya pun kurang gemar lah kalau pakai long nose ni. Long nose saya lagi suka pakai yang macam ni, band nose ni. Okey, lagi satu macam biasalah, test pen. Dan yang paling penting adalah kalau benda ni kita tak bawa, memang kita rasa kita tak guna lah. Sarung tangan. Okey, sarung tangan ni dia memang untuk voltage punya. So saya pakai ni untuk sentuh ataupun untuk pegang peralatan yang hidup lah, ada current. Okey, yang last kali saya akan bawa pensel dan pen. Okey, pen ni kalau kabel tu short ke, saya akan tanda, ataupun soket tu, switch tu tak boleh buka ke, tak menyala ke, saya akan tanda dengan pen. Itu je. So setakat ni, ini adalah saya punya tool untuk troubleshoot jenis saya rasa tak teruk, ataupun saya rasa tak perlu bawa barang-barang macam troubleshoot untuk stage 2 punya. Okay, nanti video akan datang saya akan tunjuk equipment saya yang troubleshoot untuk stage 2 punya. Okay, terbaik, luncur.